Weh, balik-balik engkau cakap UIWJ buat paranormal. Balik-balik engkau ulang kata kami buat paranormal. Dah berbuih dah aku cakap. Aku ulang. Kami bukan cari hantu. Kami bukan tim para dan bukan buat konten para. Apa yang susah sangat korang nak faham Engkau orang rasa kenapa ada segelintir yang masih tak faham dan sengaja ulang-ulang kenyataan macam ni? Sebab dia orang ni umpama pergi tengok wayang tapi baru 10 minit cerita mula dah merambus keluar. Lepas tu buat analogi dan kesimpulan sendiri. Bila kau tak pernah tonton video-video kami sampai habis, akan jadilah tuduhan dengan ayat-ayat yang kononnya kami ni cari hantu lah, sama macam tim para lah. Dan kenapa kami tak suka semua hal ni dikaitkan dengan kami? Sebab itu melibatkan isu kepercayaan. Ni bukan soal percaya atau tak percaya pada makhluk dan alam gaib. Ni soal bagaimana kau letakkan kepercayaan tentang hal-hal macam tu dalam diri kau. Adakah wajib nak percaya hantu baru dikatakan beriman pada kekuasaan Tuhan? Adakah perlu cari dan taksub pada semua makhluk halus baru nak dianggap percaya pada wujudnya iblis, jin, setan? Adakah menjadi kemestian untuk kita cari bukti nyata, tengok dengan mata, baru nak mengaku bahawa semua ayat-ayat Quran tentang adanya alam dan makhluk gaib ni adalah betul? Selagi tak tengok, selagi tu kau nak kata kita tak percaya. Adakah macam tu? إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Sesungguhnya, syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Aku nak cakap dengan korang, agama tu tidak pernah wujud berdasarkan logik akal manusia semata-mata. Agama dia ada fakta, ada dalil. Agama ada hujah. Agama ada sebab kenapa ini boleh, ini tak boleh. Soal logik. Logik ni perlu ada, tapi kena letak tempat yang betul lah. Bukan semua benda perlu, patut ataupun wajib guna logik. Kalau kau salah letak logik, akan jadi merapu merepek. Jauh lebih teruk daripada tu, hal-hal yang merapu merepek ni akan jatuh pada tahyul, kurafat, taksub, mitos yang melampau-lampau. Sampaikan bawa pada fitnah dan rendahkan level iman bagi orang yang beragama, terutamanya Muslim. Terpulanglah, korang nak anggap aku ni tengah bagi tausiah ke, tazkirah ke, ceramah agama ke, atau kau cuma nak anggap ni sekadar lawak bodoh yang aku tengah buat saja-saja. Janganlah jadi macam apa yang orang-orang Arab pernah sebut. Darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia mengadu. Kau tengok video dan konten kami, kau tak setuju, tak ada masalah bro. Tapi jangan kau koyak. Jangan kau koyak. Jangan kau koyak. Sebab fahaman yang berbeza. Kau nak taksub ke, kau nak minat ke pada geng-geng tertentu dalam hal-hal penampakan hantu, cerita mistik, tahyul. Kami tak mampu buat apa-apa. Sebab tu hal yang tak mampu pun untuk kami nak kawal. Tapi jangan disamakan kami dengan segelintir orang-orang ataupun puak-puak yang kau taksubkan tu. Kami bukan mereka. Kami tak pernah pun sesekali menyamakan para pembikin konten dan penggiat aktiviti paranormal tu sama macam hantu. Walaupun jelas dan terang mereka cari dengan cara seru hantu, cari entiti, buat penampakan dan juga macam-macam lagi. Jadi jangan pernah sesekali samakan kami dengan mana-mana kumpulan tersebut hanya disebabkan kami melakukan aktiviti eksplorasi dan aktiviti vlogging di tempat-tempat yang sama. Mereka mencari hantu. Mereka dengan niat, tujuan dan cara mereka. Kami dengan nawaitu, motif dan cara kami. Tolong buka mata dan hati korang untuk faham bahawa seteruk-teruk atau sejahil-jahil mana pun kami dalam buat konten-konten dalam channel ni, kami masih ada prinsip. Kami masih ada kepercayaan yang kami pegang. Kami masih ada agama yang bukan untuk kami gadai semata-mata nak raih perhatian, nak dikenal sebagai content creator atas label pemburu hantu. Atas nama berani kononnya pergi dan rakamkan video-video tempat-tempat yang dikatakan keras, dihuni oleh makhluk gaib, semangat jahat, roh yang tak aman, macam-macam lagi lah. Tapi kami nak buktikan bahawa ketakutan pada wujudnya hal-hal mistik, misteri ni tidak pernah melebihi kepercayaan yang kami pegang. Dan ingatlah selalu bahawa Tuhan dah lama jelaskan dalam Quran segala apa yang ada dekat langit, dekat bumi dan juga perkara-perkara gaib yang ada di antara kedua-duanya adalah kekal jadi rahsia di sisinya. Manusia ni cumalah diberikan sedikit sahaja pengetahuan berkenaan dengan hal-hal tersebut. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر
Dan pada sisi Allah jugalah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja, dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Aku nak minta korang untuk fikir, Iblis dengan syaitan ni, tugas utama mereka adalah sesatkan manusia. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Jadi kalau kita semua dah sedia maklum tentang perkara tersebut, mana logiknya untuk makhluk-makhluk ni duduk di tempat-tempat yang tak ada manusia, tak ada penghuni? Logik kan kena letak tempat yang betul. Aku dah sebut pada awal tadi. Jadi kalau kau mengatakan makhluk-makhluk ni lebih banyak duduknya di tempat-tempat yang tak ada manusia berbanding tempat-tempat yang ramai manusia, jadi aku rasa mungkin kau telah meletakkan logik kau di tempat yang salah. Yang pertama, amalan. Yang kedua adalah kepercayaan. Kalau seseorang buat satu amalan yang salah dan dia sedar itu adalah tak betul, dia anggap bahawa hanya dia je yang menyimpang, tapi tak sesat. Sebab hati dia yakin, hati dia percaya perbuatan yang dia buat tu salah. Tapi sebab dia yang nak buat, maka dia salah. Dia tak sesat. Contoh, aku bagi contoh lah supaya korang mudah faham. Satu orang minum arak. Bila kita tanya, haram ke halal arak tu? Dia jawab, ya, haram. Aku je lah yang teruk nak minum juga, walaupun tahu benda tu dosa. Okey, itu satu bahagian. Sebaliknya, jika satu orang tak melakukan pun apa-apa ritual ataupun penyembahan, tapi dalam hati dia ada satu kepercayaan yang tertentu yang bertentangan dengan tauhid, maka aku percaya dia telah dikira sesat kalaulah dia tidak bertaubat. Macam itulah sebenarnya besarnya peranan yang dimainkan oleh kepercayaan seseorang dalam kita nak tentukan dia di pihak yang betul atau salah, ataupun dia cuma berdosa ataupun dah termasuk dalam kategori syirik. Aku bagi contoh satu lagi. Ada satu orang, dia solat, puasa, sedekah, semua macam biasa. Tapi dalam hati dia ada kepercayaan bahawa ada tangkal yang mampu jadi pelindung, ataupun yakin yang ada makhluk mampu untuk nak datangkan manfaat ataupun mudarat pada diri dia. Maka dia telah syirik. Jadi, berbeza antara orang pertama yang minum arak tadi, dia berdosa tapi dia tak menduakan Allah. Sedangkan yang kedua itu, dia bukan hanya berdosa tapi dia telah heret sama perbuatan menduakan pencipta. Jadi, aku amat-amat mengharapkan korang dapat faham tentang poin-poin aku berkenaan dengan amalan dan kepercayaan yang aku cuba sampaikan. Dan tolonglah untuk tidak lagi menyebut bahawa channel WIWJ melakukan konten dan juga rakaman perkara-perkara yang berkaitan dengan paranormal. Kami bukan ke arah itu.
Yalah. Dua kali 6 posting. Macam mana orang Melayu naik tu? Dah macam Oh, dia tak masuk ke dalam pun. Sebelah sini je. Kok tu tempat datang tu ada tafis. Buat parang. Rumah abang dah akan datang dah lekuk atas tu ha. Rumah baru. Aduh, cakap macam mana nak pergi surau. Tapi kenapa dia orang macam tak ambil inisiatif runtuh je? Ni atas tanah sendirian. Oh, tanah sendiri Itu masalah tanah ni atas nama Datuk Mazlan. Arwah Datuk Mazlan Itu yang diorang tak boleh nak kacau. Sekejadian sampai sekarang dia tak kacau orang kampung. Kira orang luar kan datang macam panggil itu yang ngacau tu. Kita ada masalah tu. Kalau geng-geng para ni dia jenis menyeru-nyeru ni. Nah, itulah masalah dia. Yang belah depan dia kalau ikutkan Ni depan. Oh, ni depan dia. Ni depan, tu belakang. Rumah ni tak ada tingkap. Dia hanya ada atap putih untuk nampak sahaja. Itu depan, itu belakang. Itu sahaja. Itu asal dia Mona Fendi tak salah. Mona Fendi itu tak salah. Dia mati tu disebabkan dia nak mati dengan Fendi sekali. Itu ya. Mona Fendi tidak disabitkan kesalahan. Itu sebab kalau dalam mahkamah pun dia tertuduh ketiga. Ya. Sebab ditangkap bersama kan. Ditangkap bersama. Pembunuh tu Juraimi. Pembunuh Juraimi. Perancang Fendi. Ya. Masa sebelum masa kejadian dah kot. Juraimi ni bawa pergi kedai. Push bag dia. Oh, duit 150 ni memang tebal. Tapi dia tak cakap dengan orang. Mata lebam, sebab tak tidur kan. Masa tu arwah ayah saya seminggu sebelum Datuk meninggal bersama dengan Datuk. Sebab dia orang perancangan untuk mengundi. Nanti kalau nak masuk, kereta jangan taruh kat situ. Kereta taruh kat depan belah sana ataupun belakang. Tak ada simpang. Bagi dia orang tak nampak yang kita ke sini lah. Kalau tu kan takut. Yalah. Budak-budak kampung tahulah kan, ambush ke apa gitu dia tak tahu kan. Inilah tempat dia. Tunjuk nak masuk dalam pun segan pula. Memang Alung tak pernah masuk. Alung bawa sampai luar. Oh ya. Budak-budak kampung pun tak ada juga yang tu, kecuali ada pemberita tim 3 ke apa ke datang baru dia orang bawa masuk. Kalau tidak tak ada lah. Balik boleh rehat dulu hujan dah sampai. Ya, betul. Kita keluar balik kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan aku dan J di channel WAWJ. Untuk kali ni kami berada di satu lokasi yang korang pun dah tengok pada tajuk. Hari ni kami berada di lokasi yang telah menjadi tempat pembunuhan tragis pada tahun 1993, iaitu di sebuah rumah yang terletak di tanah milik arwah Datuk Mazlan, iaitu di
pekarangan rumah tempat berlakunya pembunuhan yang terkait dengan Mona Fendi dan 2 lagi tertuduh yang terlibat dalam kes tersebut. Apapun, dalam keadaan yang hujan pada hari ini, kami akan cuba untuk masuk ke lokasi ni. Di belakang aku ni, okay, kalau korang dapat tengok, ini adalah struktur rumahnya. Apapun, kita layan intro dulu. Di hadapan kami berdua sekarang ni adalah bahagian pintu masuk yang merupakan rumah tempat berlakunya pembunuhan yang pernah menggemparkan negara pada satu ketika dulu, iaitu pembunuhan Adun Batu Talam, arwah Datuk Mazlan, yang telah pun dilakukan oleh 3 orang pelakunya, iaitu Mona Fendi, Juraimi dan juga suami kepada Mona, Afandi. Dan kalau boleh aku tunjuk pada korang sekarang, inilah kediaman ataupun rumah tempat berlakunya pembunuhan tersebut. Dan ini adalah pintu masuknya. Apa yang aku boleh cakap secara ringkas berkenaan dengan binaan rumah ini, daripada waktu tu sampailah ke masa sekarang, dah hampir 23 tahun, 24 tahun macam tu, rumah ni kekal dalam keadaan yang sama seperti waktu berlakunya pembunuhan tersebut. Dan rumah ini juga, bagi yang tak tahu, hanya ada pintu. Dia tidak ada bahagian tingkap, tidak ada binaan di bahagian tingkap di mana-mana bahagian dinding, sama ada depan ataupun sebelah belakang. Jadi kami akan bawakan kepada korang, insya-Allah. Kami cuba juga, walaupun memang keadaan dari kami sampai tadi hujan, dan sedikit gambaran di kawasan keliling rumah ini telah pun dipenuhi dengan semak samun dan hampir menjadi hutan. Belah belah sana pun memang dah dipenuhi dengan hutan yang agak tebal. Jadi kami akan bawakan kepada korang meninjau keadaan di bahagian dalam rumah ini. Dan rumah ini sebenarnya terletak di tanah milik persendirian yang merupakan milik mangsa, iaitu arwah Datuk Mazlan Idris yang merupakan Adun Batu Talam. Dan dalam perbualan aku yang ringkas bersama dengan abang yang tolong bawakan kami tunjukkan lokasi ni sebelum ni tadi, memberitahu tak boleh untuk nak dirobohkan struktur ni kerana ia terletak di dalam kawasan tanah persendirian. Kalau mungkin binaan ini terletak dalam kawasan tanah kerajaan, mungkin dah lama struktur ni diruntuh dan dihapuskan. Tapi kerana ianya terletak di atas tanah arwah Datuk Mazlan, jadi sehingga hari ini binaan ini masih lagi dapat kita tengok, walaupun kejadian kes bunuh tersebut telah pun berlaku 23 hingga 24 tahun yang lepas. Jadi aku dan Jay akan bawakan korang melihat bahagian-bahagian yang ada dalam rumah ini. InsyaAllah kami cuba sedaya upaya untuk mendekati secara dekat apa yang mungkin dapat kita saksikan di dalam nanti.
Jadi aku dan J sekarang ni memasuki bahagian dalam rumah melalui pintu yang terletak di bahagian depan. Aku kena bantu dengan cahaya. Okay. Bukanlah langsung tak ada binaan yang berbumbung, adalah. Tapi hanya sedikit sahaja di bahagian depan ni. Dan inilah keadaannya. Dengan dia telah pun ditumbuhi oleh pokok besar ni. Kalau aku boleh cuba dekat di bahagian ni, kalau korang dapat tengok ini ada kolam binaan seperti kolam air. Adakah ini kawasan yang dikatakan berlakunya ritual ataupun upacara yang diarahkan oleh pasangan Mona Fendi dan juga Juraimi sebelum berlakunya pembunuhan tersebut. Dan di sebelah ini satu ruangan berbentuk 4 segi dan kosong sahaja. Bahagian atas korang boleh nampak telah pun ditumbuhi oleh pokok-pokok. Dan di bahagian bawah ni hanyalah timbunan daun-daun kering yang telah pun berpuluh-puluh tahun berada di sini. Biliknya tak luas pun. Okay. Biliknya tak luas. Bahagian ni pun pokok besar ada tumbuh di bahagian ni. Ini tadi pintu masuk utama dia daripada bahagian depan. Okey, kalau korang tengok kat sini ada satu pokok. Pokok besar ni lah yang dikatakan tempat mangsa ditanam. Ini atau yang sebelah sana je? Tak pasti, tapi nampak macam tanah tu landai pun kan. Kita akan cuba tengok satu-satu. Okey, tapi untuk di bahagian ni ada satu pokok besar yang tumbuh ni, korang boleh nampak tinggi ke atas sana. Ini bilik ni besar. Kalau aku bismillah, aku cuba masuk untuk tengok lebih dekat. Bilik ni lebih luas. Mungkin 4 ke 6 kali ganda daripada bilik yang aku tunjuk sebelum ni tadi. Tapi hanya struktur dinding dan berbentuk 4 segi macam ni sahaja. Tidak ada apa-apa yang ada pun dalam rumah. Sini ada satu peti macam peti besi Sini pun ada peti besi. Sebab bagi korang yang mungkin mengikuti kes Mona Fendi ni, kes pembunuhan Datuk Mazlan ini, memang dikatakan dalam rumah ini
terdapatnya peti-peti besi yang digunakan untuk menyimpan barang-barang milik mereka bertiga, dan di antaranya adalah juga termasuk senjata-senjata yang telah pun digunakan untuk membunuh mangsa, iaitu Adun Batu Talam, Datuk Mazlan pada ketika itu. Dan kalau kita tengok aku bawa korang di satu bahagian lagi dalam bilik yang sama juga, di sini pun ada peti besi. Aku cuba dekat. Okey, korang boleh tengok peti. Itu petinya. Dah ditutupi oleh pokok ni. Aku cuba pijak kawasan ni, aku rasa macam dia lebih mendap daripada bahagian lain. J, cuba pijak sini, kat bahagian yang saya pijak ni. Pijak. Ni keras. Itu keras. Yang ini Mungkin macam lantai bawah ni. Kami taklah bertujuan untuk datang ke sini bagi mencari di manakah sebenarnya lokasi tempat mayat ditanam, di manakah lokasi tempat berlakunya tetakan dan juga kes pembunuhan tersebut secara tepat. Sebab kita bukan nak menyiasat kes ini, kita cuma nak meninjau secara dekat keadaan rumah di mana berlakunya kes ini. Dan kalaupun kita dapat clue selepas kita pergi ke bahagian yang satu nanti, kami lebih yakin supaya korang yang menonton tidaklah percaya 100% pada kami berkenaan dengan tekaan-tekaan yang kami buat berkenaan dengan tempat dan juga apa yang berlaku di bahagian tersebut. Sebenarnya kita lebih kepada untuk nak melihat keadaan tempat ini setelah lebih 20 tahun kejadian pembunuhan tersebut berlaku. Itu yang menjadi fokus kami berdua untuk hadir ke sini. Kita tak berniat pun untuk nak mencari di mana sebenarnya tempat Datuk Mazlan ditetap, dipotong kepada 18 bahagian. Jadi bukan itu tujuan kami. Dan termasuk jugalah di mana sebenarnya kawasan bahagian-bahagian badan arwah Datuk Mazlan yang telah dipotong kepada 18 bahagian itu ditanam dan juga disimen. Bukan itu tujuan kami. Tapi andai kata ada yang mungkin tahu daripada video ni, nanti boleh komen pada ruangan komen. Kami nak keluar daripada bahagian ni. Kita nak pergi ke bahagian yang satu lagi. Kita nak melihat apa yang ada di sana. Okey, di bahagian luar ni. Oh, ada pipe kat sini . Cuba buka, ada air tak? Tak ada air, geng. Okay, tak ada air. Okay, ni daripada gambaran daripada bahagian luar. Tadi kita masuk ke dalam bilik sana.
Okey. Ini pada bahagian luar. Ada satu bahagian lagi di sini. Aku nak tinjau di bilik kecil ni. Bismillah. Tak ada apa, dia cuma bilik kecil je. Tidak ada apa-apa. Atas pun kosong. Ni pun ada satu bilik lagi. Kalau korang dapat tengok, kita tengok daripada bahagian luar dulu. Okay, atas dipenuhi dengan pokok-pokok dah. Bahagian dalam ni. Bismillah. Okay, tak ada apa-apa. Ini merupakan bahagian yang pintunya membawa keluar semula, keluar bahagian rumah. Okey, sekarang aku keluar. Okey, ni gambaran dia. Ni bahagian tepi lah, bahagian tepi rumah ni. Okey. Kalau yang ini aku mungkin boleh katakan kita agak pasti. Okey, kita cuba masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau korang dapat tengok di bahagian bilik ni ada satu pokok. Dan mungkin inilah pokok yang dimaksudkan oleh abang yang bawa kami ke sini. Dia kata tu pokok yang besar tu, dia cakap ada satu pokok, tu tempat arwah Datuk Mazlan ni lah, mangsa ni ditanam. Dan ya, aku kalau begini keadaan biliknya, aku boleh katakan mungkin benar inilah lokasi di mana sebenarnya jasad arwah Datuk Mazlan yang merupakan mangsa dalam kes pembunuhan ini ditanam setelah dikerat kepada 18 bahagian. Jadi inilah lubangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Korang dapat tengok ni adalah lubang yang kita dapat tengok. Dan kedalaman lubang ni kalau kita mengikuti pada fakta kes dan juga kenyataan polis dan juga apa yang telah dibicarakan di mahkamah, suatu malam kejadian, setelah mereka menetak Datuk Mazlan menggunakan kapak dan juga 2 bilah parang, bahagian mangsa telah pun dikerat kepada 18 bahagian. Dan setelah dikerat, bukan hanya dikerat, tapi bahagian-bahagian tersebut dilapah, diceraikan bahagian daging daripada tulang sebelum ditanam ke dalam sebuah lubang yang kita percaya ini adalah lubangnya, sedalam 1.8 meter, yang mana lubang itu telah pun digali lebih awal sebelum berlakunya pembunuhan pada malam tersebut. Dan bahagian atas ni, okey, bahagian atas ni selepas ditutup dengan tanah, mereka telah simen, okey, simen untuk menutup bahagian tersebut lah. Dan hal ini terbongkar apabila Juraimi yang ditangkap pada ketika itu atas kes dadah
telah membawa kepada pembongkaran cerita pembunuhan yang telah pun dilakukan oleh beliau dan juga pasangan suami isteri Mona Fendi atau nama sebenarnya Maznah Ismail, dan juga suami Mona iaitu Afandi. Jadi polis sebenarnya kalau pada peringkat awal ketika dibawa ke kediaman ini pun agak curiga dan tidak percaya, sebab Juraimi ditangkap dan ditahan atas kesalahan disyaki menjadi penagih dadah. Tapi Juraimi telah membuka satu kisah yang tidak dijangka oleh pihak polis, walaupun isu kehilangan adun batu talam iaitu Datuk Mazlan ini telah pun berlaku beberapa minggu. Namun polis menahan Juraimi itu bukan atas sebab ada clue ataupun maklumat tentang keterlibatan Juraimi dalam kes kehilangan adun batu talam Datuk Mazlan. Namun mungkin aku percaya, AJ, aku percaya mungkin itulah gerak yang telah pun diaturkan oleh Allah untuk Juraimi membuka kisah ini, sehinggalah seterusnya berlaku penangkapan terhadap pasangan suami isteri Mona dan juga Afandi, suaminya, sehinggalah akhirnya kes itu berjalan selama beberapa lama dan akhirnya mereka bertiga telah pun dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2001. Okey, kami berada di bahagian tengah rumah ini. Walaupun dalam keadaan cuaca yang hujan, kami berjaya juga untuk melakukan tinjauan dan juga explore bahagian siang kami di lokasi ini. Alhamdulillah. Sebenarnya lokasi ini dah agak lama menjadi sasaran aku dan juga niat aku untuk datang untuk tinjau dan lihat sendiri secara dekat tempat kejadian ini. Dan hari ini kami berjaya sampai, dan untuk bahagian yang berikutnya nanti insya-Allah kita akan cuba datang semula, harap-harapnya dapat, untuk merasai keadaan tempat yang dikatakan ada aura-aura tertentu lah oleh mereka yang pernah datang ke sini. Jadi seperti biasa kami nak buktikan adakah benar dakwaan-dakwaan yang dikatakan itu ataupun sekadar cerita-cerita yang hanya mengisi konten-konten mereka yang hadir. Jadi insya-Allah kami akan datang semula ke kediaman ini pada bahagian malam nanti, dan akan muncul pada vlog kami bahagian yang kedua kalau ada. Andai kata dengan keadaan cuaca yang tak mengizinkan, mungkin hanya di sini sahaja explore kami di sini. Tapi aku tetap mengharapkan untuk kami dapat datang dan hadir semula ke lokasi ini pada sebelah malam nanti insya-Allah.